Okey. Yang pelik ni dia soalan dia agak mudah saya tengok 2025 kan. Kebanyakan dia bincang pasal soalan-soalan dia banyak basic. Cuma ada beberapa bahagian tu dia banyak tanya pasal soalan kebat lah. Ada dua tiga soalan kebat juga. Kita tengok yang pertama, contoh soalan pertama ni contoh soalan berkenaan dengan log kan. Itu macam mana kita nak permudahkan simplify log kan. Okey. Dia ada banyak kaedah sebenarnya tapi kaedah saya akan tunjukkan macam mana kaedah yang biasa diguna pakai dalam skema HPM. Okay, kita tengok soalan nombor satu dulu. Okay. Jadi kamu tengok dia bagi kat sini adalah log 2x tambah 1. Okay. Tolak dengan 5 log 4 x kuasa 2 tambah dengan 4 log 2x. Okay. Standard dia dalam standard pemakahan SPM biasanya senang skema lah dia akan bagi. Biasanya dia akan step pertama kalau pemudahkan kita mesti samakan asas. Dan bila kita nak samakan asas, kita akan ambil standard dia adalah kita tukarkan yang besar kepada yang kecil. Contoh kat sini kita ada asas 4 dan asas 2 kat sini. Jadi apa kita buat? Kita akan tukarkan asas 4 ni kepada asas 2. Itu step dia. Jadi kita tukar menggunakan pertukaran asas. Teknik pertukaran asas yang kita belajar dalam formula yang diberikan yang mana log C log AB sama dengan log CB per dengan log CA. Ini formula yang dibagi kat depan untuk pertukaran asas kan. Jadi kita akan tukarkan 4 tu kepada log 2. Yang lain kita stay. Jadi kita akan dapat sama dengan log 2 2x tambah 1 dalam set. Tolak dengan 5. Log 4 tu kita tukarkan kepada log 2. Okay. Atas dia x kuasa 2. Jadi kita per dengan log 2 juga. Ambil nombor bawah dia 4. Okay. Yang belakang ni saya set lagi tambah. 4 log 2x. Okay. Sampai kat sini, step seterusnya adalah kita tengok. Bila bawah ni biasanya, dalam pertukaran asas, ada log yang kita boleh calculate. Contoh macam ni, log 24. Log 24. Kalau dulu kamu kena hafal lah log 24. Kalau ini teknik hafalan congak Log 24, kita tukar kepada log 2 kuasa 2. Jadi 2 bawa pergi depan, kita potong tinggal 2. Tapi sekarang kamu dah ada calculator kelas Swiss. Jadi kamu boleh tekan calculator terus. Log 24. Dan kamu akan dapat terus jawapan dia 2. Dan jadi terus dia akan jadi kat sini akan jadi log 2 2x tambah 1 tolak dengan 5 per 2 nampak. Dia jadi 5 per 2. Okey. Log 2x kuasa 2 tambah dengan 4 log 2x. Okey. Sekarang masalah kita dah selesai pasal asas. Semua dah jadi asas 2. Dah selesai. Sekarang kita nak pemudahkan. Macam mana pemudahkan? Kita cantumkan semua log. Jadi bila kita nak cantumkan log, syarat utama tak boleh ada orang kat depan. Contoh macam 5 per 2 ni tak boleh. 5 per 2 ni kita kena potong, kita naikkan ke atas. Darab 5 per 2. Sama juga 4. 4 potong, naikkan ke atas. 4. Macam tu. Okay. Jadi sekarang ni kita dah jadi 2 dengan 2 ni boleh potong lagi sebab. Ni potong lagi. 2 dengan 2. Tinggal 5 saja. Okay. Sekarang kita pilih balik. Apa hasil setelah kita pemudahkan secara kuasa bawa ke belakang. Jadi yang tinggal log 2 2x tambah 1 tolak dengan log 2 x kuasa 5 tambah dengan log 2 x kuasa 4. Okay. Bila dah ada, tak ada orang kat depan, kita boleh pemudahkan semua log jadikan satu je. Log 2 saja. Okay. Yang positif kat atas, yang negatif kat bawah. Jadi kita start dengan 2x tambah 1 positif. Kemudian x kuasa 4 pun positif.
X kuasa 5 kat bawah. Sekarang kita boleh pemudahkan. X kuasa 4 dengan X kuasa 5 tinggal X sahaja. Jadi, last kali jawapan kita adalah log 2. Yang tinggal adalah 2X tambah 1 per dengan X. Ini jawapan akhir kita. Okey. Secara asasnya pemudahkan log ni adalah banyak-banyak log tukar jadi satu. Banyak-banyak log tukarkan jadi satu. Kalau asas yang kita dapat samakan. Kalau asas kadang-kadang 2-3 asas kita nak pakai, dia akan jadi 2 log lah. Cuma asas dia kena disatukan. Okay, kan? Ini selesai soalan untuk A. Daripada soalan A ni, dia jadilah soalan B tu. Nampak? Soalan B tu terus saja kita ambil B. Dia kata yang semua tu kita dah pemudahkan. Semua tu kita dah pemudahkan, dah bertukar menjadi log 2 2x tambah 1 per x. Kita samakan dia terus dengan 3. Okey. Jadi kita akan dapat jawapan kita. Teruskan seri x. Kita pindah siapa dulu? Pindah log dulu. Bila kita pindah log, dia akan jadi 2x tambah 1 per dengan x. 2 pindah ke sebelah, dia akan jadi asas. 3 akan jadi kuasa. 2 kuasa 3. Okey. Sekarang 2 kuasa 3 berapa? 2 kuasa 3, 8. Kita pindahkan x. 2x tambah 1. Sama dengan x naik. Jadi 8x. Pindahkan 2. 8 tolak 2 tinggal 6x. Jadi kita dapat kesimpulan kita, x kita adalah sama dengan 1 per 6. Komplit lah cerita ni. Dapat 7 markah. Okey, biasanya bawah tu pendek je sebab yang bawah tu dia akan guna benda yang kat atas. Okey, ini soalan nombor 1 melibatkan indices dan log. Saya sesemua sikit hari ni. Boleh Syah? Okey. Oh, Pika dia ada dekat Selangor ni, tengah lawan dah ni. Okey, kita pergi terus nombor 2. Nombor 2 topik ni jelas. Dia kalau soalan jenis topik jelas ni mudah sikit. Dia bagi tu topik dia adalah janjang. Dan dia dah bagi tu janjang dah, janjang geometri. Cuma dia bagi tahu, dia bagi, kamu kena ingat, dia bagi tu adalah, dia starting dia tak ada. Titik-titik. Ending pun tak ada. Janjang kita ni duduk tengah-tengah. Sebahagian daripada janjang. Okay? Ni saya buat kat sini je. Jadi dia bagi kat sini adalah 1701. Kemudian Y. Kemudian 15309. Depan ada orang, belakang ada orang. Nampak? Macam mana kita selesaikan? Soalan ni kita boleh selesaikan kalau kita dapat Y. Macam mana dapat Y? Cara dia simple saja. Bila setiap janjang geometri progression, dia punya ratio dia sentiasa sama ratio dia. Itu kita bagi common ratio. Jadi R ni mesti sama dengan R. Always. Apa formula R? Formula R adalah selepas bahagi sebelum. Jadi yang pertama kita ambil Y per dengan 1701 sama dengan 15309 per dengan Y. Jadi bila kita darab silang, kita dapatlah kuadratik. Y square sama dengan, banyak ni. Kalau banyak ni kita tak payah ambil kalkulator kira. Pening nak tulis banyak. Kita darabkan saja macam ni je. 15309. Okey. Lepas tu kita terus buat square root dia ambil kalkulator. Kan senang. Ambil terus. Kita ambil set 1701. Darab 15309. Kita dapat 5103. Okey, bila kita dapat Y kita 5103, dapatlah kita cari R. Jadi jawapan kita kat sini, therefore R kita adalah sama dengan 5103 per dengan 1701. Ini 3 dengan 1. Jawapan dia sama dengan 3. Okey, bila dah dapat satu senang cerita tu.
Kan kita pergi tengok seterusnya pula. Dia nak sebutan pertama. Kita tak ada sebutan pertama. Jadi kita kena cari maklumat tambahan apa dia bagi. Kan? Dia bagi kat situ adalah the sum of the first five term of the progression is 847. Ini maksudnya maklumat yang dia bagi kat sini adalah S5 equal to 847. Jadi kita kena gunakan formula S kita. Apa formula S? Sn sama dengan A Rn minus 1 divided by R minus 1. Kita akan guna formula ni, selesaikan untuk dapatkan A. Okey. Saya akan bawa ke sebelah lah, tak muat kan. Okey, ruang jawapan kita bawah ni dah. Okey, ini untuk B ni. Jadi kita masukkan saja Sn kita. Sn maksudnya S5 kita kat sini, dia akan jadi apa? A. R kita jadi berapa? R kita 3. 3 kuasa 5 tolak 1 per dengan 3 tolak 1 sama dengan 847. Sebab tu markah dia 2 je dia bagi. Sebab simple. Kita selesaikan A. Ambil kalkulator terus je. Kalkulator terus. Jadi saya ambil terus, iaitu 847 darab dengan 3 tolak 1, 2. Kemudian saya terus bahagi dengan bracket 3 kuasa 5 tolak 1. Kita dapat jawapan kita terus dapat A sama dengan 7. Dia jangan buat banyak sangat. Nanti pening. Yang sikit je, markah pun 2. Okey. C pula C sebab kat sini. Jadi untuk C, the smallest value of n, that the n term exceed kan, kita dah exceed. Jadi n term adalah Tn. Tn exceed 75,000. Jadi kita akan buat inequalities kat sini. Apa formula Tn? Tn adalah Arn minus 1. Kan? 75000. Masukkan A kita 7. Masukkan R kita 3. N kita tak tahu. Okey, 75000. Pindah siapa dulu? Pindah 7. Potong 7, buat sebelah. Tekan kalkulator ni. 75000 bahagi 7. Okey, kalau dapat point, ambil je point tu. Jadi kita akan dapat 3 kuasa n tolak 1. Ini kita akan dapat 107. Bagi cepat lah, senang. Kan? Nanti bagi, kalau kita round off nanti, takut dia lari jawapan. Biar macam ni je. 75000 per dengan 7. Biar macam tu. Kemudian kita terus guna log je senang. Log terus kita gunakan n minus 1. Log sebelah kanan. Semua ni pakai tekan kalkulator je. Over 7. Divide by log yang baru sampai sampai 3. Ambil kalkulator, tekan tu. Jadi kalau kita round off banyak kali, takut jawapan dia lari. Okey, 75000 per 7. Kemudian bahagi dengan log 3. Kita akan dapat situ n minus 1 is greater than 8.45. Okey, jadi kita pindahkan 1, n is greater than 9.45. Siapakah n? N kita adalah 10. Macam tu. Siap lah. Ini kita dalam topik apa ni? Kita buat 2 topik. Progression dengan inequalities. Inequalities, ada satu lagi, log. Log sekali. Ini macam mana kita nak cari power. Kemudian ini teknik macam mana kita nak selesaikan power. Kita panggil formula dia apa? Log kanan bahagi log kiri. Tengok saya buat. Log belah kanan bahagi dengan log belah kiri. Macam mana nak cari power kat situ. Okay.
Terus kita pergi pada soalan seterusnya. Boleh ikut ke? Syah, boleh Tak boleh bagi tahu tau. Nombor 3. Penyelesaian secara berskala tidak dibenarkan. Jadi kat sini dia ada bagi satu koordinat. Ni soalan ni pernah masuk SPM ni. Hitung luas segitiga AOB. AOB. Sini ada O. Sini ada B. Jadi kita akan pakai formula luas segitiga. Saya buat kat sini ya. Jadi kat sini kita ada AOB. A kita adalah negatif 3, 4. O adalah 0, 0. B pula adalah 6, negatif 2. Okey, jadi nak cari area. Okay, kat sini formula area AOB adalah sama dengan 1/2 modulus. Okey, kita boleh start dengan siapa pun. Sama ada A, O ataupun B. Dan biasanya kalau ada something yang melibatkan O, kita mula dengan O, senang. Kita buat O dulu. Kemudian saya pergi dekat B. Kemudian saya patah balik dekat A. Kemudian dia akan O balik. Kenapa saya buat macam ni? Sebab apa? Sebab bila kita repeat koordinat tu, O kita akan guna 2 kali. Jadi O 2 kali kosong. Jadi senang kita nak kira. Dan terus dia bagi jawapan kita ada 1/2 modulus. Kita ambil geng bawah dulu. 1, 2, 3. Kosong. 6 darab 4, 24 sahaja. Tolak dengan geng atas. Ni atas. Kosong. 6, kosong. Jadi 6 sahaja. Okey. Kita dah dapat benda ni. Kita dah boleh kira. Kita akan dapat 1/2 modulus 18. Jawapan kita akan dapat 9 unit kuasa dia. Unit tak letak pun tak apa. Okey. Itu luas untuk segi 3 AOB. 2 markah dia bagi. Okey. Next, dia minta kat sini adalah titik C. Koordinat titik C Dia bagi ratio. Bila dia bagi ratio, biasanya saya galakkan pelajar kamu lukis mula. Simple je. Garisan ni. Buat garisan straight je. Jangan ikut garisan kat koordinat asal. Buat straight je. Buat straight je. Terus. Macam tu. Ikut huruf dia. Dekat ratio. Ratio dia bagi ACB. Kita letak ACB. Macam tu. Okay. Lepas tu kita letak je ratio dia. So ratio kita ada 3 dan 2. Lepas tu kita letak koordinat. Koordinat A adalah negatif 3, 4. Koordinat C kita tak tahu. XY. Koordinat B 6, negatif 2. Okay. Lepas tu kita selesaikan. Saya pindahkan. Okey, untuk B. Bila kita cari koordinat C, apa kita buat? Kita divide benda ni tengah-tengah ni. 2 bahagian. Jadi sedap kata terus. Okey, mula-mula saya akan buat X dulu. Jadi X sama dengan, saya akan cross. Okay, saya ambil negatif 3 jumpa dengan 2. Tambah cross belah sini pula. Ini 6 darab dengan 3. Per dengan dia punya hasil tambah dua-dua ni. Macam tu ni. Okey, sekarang kita dah selesaikan. Kita dah dapat situ 18 tolak 6, 12 per 5. Selesai. Okey. Next Y pula. Buat Y pula. Y sama benda situ dia. Cross. Kita akan dapat 4 jumpa dengan 2. Tambah dengan negatif 2 jumpa dengan 3. Per dengan 3 tambah 2. Terus kita ambil jawapan dia itu 8 tolak 6, 2 per 5. Okey, sekarang dia nak koordinat C. Jangan lupa jawapan akhir kena tulis. Therefore, koordinat C adalah 12 per 5 ataupun 2 per 5. Okey, dia sebab dia per 5, kita boleh tukarkan jadi point. 12 per 5 ataupun 2 per 5. Okey, 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 12 per 5
Sebab per 5 memang boleh dapat sharp. Okay. Kamu akan dapat kat situ C sama juga dengan 2.4 koma dengan 0.4. Okey? Dah siap dah. B. Okey. Next, kita tengok soalan berkenaan locus pula. Locus secara umumnya, dia ada 3 step utama. Kita panggil flow dia. Pertama, kamu kena buat simple equation. Simple equation ni ikut maklumat yang dia bagi. Daripada simple equation ni, kamu kena tukarkan dia kepada formula distance. Formula distance apa yang kita pakai square root. Bracket. Kuasa 2 tambah. Macam tu. Formula distance. And then nombor 3, kita kena selesaikan, kita kena expand apa semua. Expand sampai kita dapat equal to 0. Jadilah kita punya locus. Formula locus. Okay. Jadi 3 step ni. Contoh soalan ni. Titik P bergerak dengan keadaan jaraknya dari A. Ini simple equation dia. Maksudnya PA adalah sentiasa always twice it distant from B. It distant PB. Yang ni dia punya simple equation. Okay. Daripada simple equation ni lah kita nak tukarkan dia jadi locus. Kita bawa ke sebelah. Okay. Kita dah ada tu. PA dengan PB ni. Kat sini saya boleh bawa sini sekejap. Besarkan Okay, kita letak koordinat dia. Apa koordinat P? P adalah locus. Jadi XY. A, negatif 3, 4. P, XY juga. B, 6, negatif 2. Saya letak je. Okay. Dah dapat benda ni, kita buat formula locus. Distance. Simple je distance. EA maksudnya kita terus buat set. Okay, formula locus. Kuasa 2 tambah kuasa 2. Ni distance formula. Senang je. Kita ambil X minus dengan negatif 3. Dia jadi minus jadi plus. Okay, kemudian Y minus 4. Sama dengan 2 set. Kita buat untuk PB pula. Formula yang sama. Kita ambil yang ni X minus 6. X minus negatif 2. Dah siap yang ni, next expand saja. Jadi benda pertama nak buat apa? Kena hilangkan square root. Nak hilangkan square root, semua sekali kena square. Bila kita square semua, yang tinggal apa? Yang tinggal adalah X tambah 3 kuasa 2 tambah dengan Y tolak 4 kuasa 2 sama dengan yang 2 ni bila kita square dia akan jadi 4. Kita kena hati-hati Yang ini X tolak 6 kuasa 2 tambah dengan X tambah 2 kuasa 2. Siap tak? Nampak? Kita squarekan both side. Matilah. Okay. Jadi kita expand. Ini kita akan dapat X square plus dengan 6X plus dengan 9 tambah dengan Y square minus 8Y plus dengan 16. 4 dalam bracket. Ini kita akan dapat X square minus dengan 12 tambah dengan 36 tambah dengan X kuasa 2 tambah dengan 4 tambah dengan 4. Okay, lalu kita boleh expand pula akan dapat 4X square. Kemudian situ kita ada kenapa X kat belakang?
Oh, patutlah. Saya salah huruf lah. Sepatutnya kat belakang ni Y. Itu jadi pelik jadi. Kenapa ada X banyak? Mana pergi Y? Y hilang. Okey, kita tahu. Sini, sini. Ini should be Y. Okey. Jadi, kita akan dapat sini minus 48X. Okey, nombor biar dulu. Saya nak tambah nombor. Tambah dengan 4Y kuasa 2. Tambah dengan 16Y. Nombor 36 campur 4, 40. 40 kali 4, 160. Okey. Jadi kita ni ada yang kosong, biasanya kita akan bawa yang kecil, besar tolak kecil. Yang kecil yang kita pindahkan. Jadi sebelah kiri kecil, jadi 0 kita belah sini. Ni saya ambil, terus congak je. 4 tolak dengan 1, tinggal 3X kuasa 2. Kuasa 2Y pula. 4Y tolak 1 juga. Tinggal 3Y kuasa 2. X negatif 48 tolak 6. Negatif 54Y. X. Y itu tu mana? Y 16 tambah 8. 16 tambah 8, 24. 24Y. Numbers kat sini. 160. 16, 9, 25. 160 tolak 25 sama dengan 135. Siaplah jawapan kita. Itulah kita punya locus equation. Okey, boleh kecil aja. Boleh kecil lah. Semua nombor ni boleh bahagi 3. Semua nombor ni boleh bahagi 3. Jadi kita akan dapat X square tambah Y square tolak dengan 54 bahagi 3, 18. 24 bahagi 3, 8. 135 bahagi 3, 45. 45. Sama dengan kosong. Okey. Yang ni kita panggil formula untuk locus. Okey. Next. Oh, markah dia bagi ni banyak eh. Ui, 5. Oh, ada lagi. Seterusnya, tentukan sama ada locus P memintas spasi X ataupun tidak. Apa maksud memintas spasi X? Memintas spasi X maksudnya berlaku apabila Y sama dengan kosong. Kita tengok dia wujud ataupun tidak. Kita buat dulu Y sama kosong. Jadi daripada ni, apabila Y sama dengan kosong, equation kita yang tinggal adalah X square minus 18X plus 45. Okey. Sebab dia sudah tentukan sama ada memintas ataupun tidak. Memintas ataupun tidak, formula dia senang macam ni. Kau kena ingat. Ni semua cerita dia pasal B square minus 4AC. Okey. Kalau jawapan kita buat nanti kita akan dapat greater than 0, maksudnya yes. Dia memintas. Dia sebagai intercept. Okay. Kalau B square minus 4AC yang kita dapat adalah equal to 0, maksudnya no. Sebab apa? Dia only touch saja. Touch pasti ataupun kita panggil juga sebagai tangent. Kalau kita dapat B square minus 4AC less 0 pun no juga jawapan itu. Kenapa? Yang ini langsung tak kena. Dia tak kena langsung. Dia apa? Does not intercept. It exists. Langsung. Dia tak intercept langsung. Okay. Jadi kita buat kat situ. Kita kena buat B square minus 4AC is equal to B kita negative 18 square minus 4A kita 1, C kita 45. Kita ambil kalkulator, kita tekan saja. 18 kuasa 2 tolak dengan 4 kali 45. Kita akan dapat positif 144. Okay, therefore jawapan kita adalah yes. Locus intercept X axis.
Terus. Okey. Jadi kat sini yang kamu kena cekap sebenarnya adalah algebra lah. Algebra kena cekap kalau local equation. Equation macam ni memang kena cekap algebra. Expand. Kamu kena biasakan expand. Lepas tu tambah tolak tu. Kalau tak confident, guna je kalkulator terus. Yang pasti jangan salah. Dan jawapan kamu pun kamu akan nampak. Biasanya kalau betul, jawapan dia cantik-cantik. Nombor-nombor dia. Bila kita tengok ada something wrong macam pelik je, kita check balik. Mungkin ada careless ke. Okay. Kita pergi terus pada soalan seterusnya. Dah tu. Habis banyak markah ni. 9. Memang best lah. Kata 2 betul lah. Nombor 4. Nombor 4 ni adalah circular measure. Circular measure adalah soalan yang melibatkan 5 benda. 5 benda kan. Yang pertama. Okay. Tarik. Kita panggil dia. Ini paling basic sekali. Teorem Pythagoras. Basic sekali. Teorem Pythagoras. Nombor 2. Dia boleh melibatkan trigo. Trigo yang simple. So ketua je kan. Lepas tu baru nombor 3. Dia melibatkan scalar measure. Scalar measure. CM. Scalar measure maksudnya dia ada apa? Dia ada S sama dengan R theta. Dia ada area sama dengan 1/2 R square theta. Dia ada tembereng. Dan nombor 4. Dia boleh juga melibatkan solution of triangle. SOT. Dalam satu topik, nampak scalar measure dia bukan scalar measure saja. Dia ada 4 perkara. Okay. Contoh soalan ni yang pertama. Saya ambil kat sini. Step dia pula. Step dia, kalau boleh, step dia kamu jawab soalan ni. First, kamu label dulu. Kan? Labeling ni. Kita ambil kat sini. Dia bagi apa? Sebuah singgulatan pusat dengan jejari. Tak ada. Oh, bahasa Inggeris ada. Bahasa Inggeris ada. A, O, B, C, semicircle with center O and radius 4. Tak ada kat atas tu. Sebaik. Dia pening tak ni? Tak boleh. Semicircle radius. Kita ada label radius. Radius sini 4. Sini pun 4. Sebelah kiri 4 juga tapi saya tak letak. Kenapa saya tak letak? Sebab gambar dia ramai orang kan. Kemudian dia kata center P. Circle with center P radius dia 6. Dekat sini kita boleh letak 6 tolak 4 tinggal 2. Sini. Okay. Bila kamu dapat macam ni, kamu boleh cam. Kamu boleh nampak. Kita dah ada right angle, triangle. Bila ada right angle, triangle, automatically kita dah boleh guna teorem Pythagoras dan juga trigonometri. Ikut soalan. Soalan nak apa? Soalan nak theta. 3 markah. Kita terus pakai trigonometri. Jadi, daripada gambar rajah tu, kamu tengok kita ada tan. Tan theta sama dengan 4/2. Kita akan dapat ini theta sama dengan tan negatif 1, 2. Kita tekan kalkulator. Kalau kamu nak jawapan yang red, kamu kena tukar angle unit. Angle unit. Macam mana tukar angle unit? Ingat tak? Shift menu. Shift menu. Tekan shift menu. Pergi ke angle unit. Change angle unit into radian. Okay. Jaga-jaga. Tukar. Jadi bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat terus jawapan dalam radian. Dapat kat sini dah sama dengan 1,107. 1,107. Selesai. Okey. Dapat dah kat sini. Soalan seterusnya, dia minta area shaded region. Atas tu. Area shaded region, biasanya kalau area, kamu kena draw. Draw the idea. Macam nak draw idea, tengok macam ni. Dapat tu. Macam mana kita buat. Jadi area shaded region. Area shaded region sama dengan saya akan lukis. Nak dapat kawasan blue tu, saya kena ambil yang besar sekali. Macam tu.
Yang mana sudut dia theta kat sini 1.107 dengan radius dia adalah 6. Tolak dengan segitiga kita tu. Nak cari luas segitiga kita hanya perlukan panjang dan lebar. Kita dah ada nampak. Tolak juga dengan kita punya kuadran tu. Kuadran sudut kita 90. Dalam rad adalah pi over 2. Kemudian radius kita adalah 4. Dah siap lah. Next, formula saja. Masukkan formula. Dia dapatlah jawapan kita kat situ adalah 1 over 2 R square theta. Formula saya rasa kamu dah hafal lah ni kan. Tolak dengan 1 over 2 luas segitiga 24. Tolak dengan yang ni 1 over 2 R kita 4 square, theta kita pi over 2. Sekarang kita boleh tekan kalkulator lah. Dapat jawapan kita. 1/2 tu tekan 0.5. Senang tekan sikit. Darab dengan 6 kuasa 2. Darab dengan 1.107. Tolak dengan 0.5. Darab dengan 8. Dia tengok. Tolak dengan 0.5 darab 4 kuasa 2. Darab dengan pi. Pi dia suruh gunakan 3.142 bahagi 2. Jadi kita akan dapat jawapan kat situ adalah 3.358. Okey, unit kita adalah cm square. Sini memang best kat 7 markah ni. Square measure. Sepatutnya square measure boleh pergi sampai 9. Mungkin yang ni dia tak tanya perimeter tau. Dia tak tanya perimeter. Kalau dia tanya meter, mungkin dah akan tambah markah sikit lagi. Okey. Kita pergi terus soalan seterusnya. Nak bagi kamu experience kan jawab soalan je. Macam tu. Soalan ni. Terigu lah. Nombor 5A. Dia suruh proof. Saya salin dulu lah. Proofkan 2 over cos 2x. Dekat sangat. Tak boleh dekat sangat. 2x plus 1. Okay. Kemudian equal to sec square x. Okey. Bila kita nak proof, benda pertama yang kamu pentingkan adalah formula. Formula. Jadi saya akan senaraikan. Saya akan gunakan formula. Kita akan pakai belah kiri kita ada cos 2x. Jadi ada cos square ada 3 formula dia. Cos square x minus sin square x. Kita boleh 2 cos square x minus 1. Yang ketiga adalah 1 minus. Dia biasa kamu kalau dah biasa kamu tulis ni dah hafal. Tapi dia bagi kat depan ni risau. Okay, kemudian sec square. Sec square ada 2. Yang pertama paling basic 1 per cos. Okay, satu lagi kita pakai identity. Sec ni sec ada identity. Identity 1 plus time. Okay, jadi kita akan pick yang mana kita sesuai. Jadi belah kiri kita ada, kalau saya pakai yang ini, kita ada pair. Belah kiri kita ada cos. Cos saja ni. Nampak dia ada pair. Jadi kita boleh pairkan dia orang-orang ni. Jadi kita akan ambil terus, saya akan pairkan. Sebelah kiri saya akan ambil 2. Cos 2x tu saya akan choose yang second, iaitu 2 cos square x minus 1 sambung plus 1. Belah kanan, saya boleh tukarkan dia jadi 1 over cos square. Dah nampak? Dah sama lah. Lebih kurang. Jadi yang tinggal kat sini adalah settlekan belah kiri. Belah kiri tinggal 2 per dengan 2 cos square x. Dah dapat dah. 2 dengan 2 mati. Jadi kita dah proven dah. Kita akan dapat sec square proven. Narai je formula. Walaupun markah dia sikit. 2 ke? 2 markah je dia bagi. Okay. Kalau kamu tak nak senarai apa, kamu tengok formula. Ambil formula tu koyak letak dekat depan. Okey.
Seterusnya kat sini, dia suruh sketch the graph. Sketch the graph. Ada ruang lagi ke dia? Oh, ada. Sketch the graph kat sebelah. Tiga markah je semua. Enam. Kalau tiga memang tak logik lah. Tiga markah berdetik. Enam okey lah. Puas hati tak? Okey. First sekali saya nak sketch dulu the graph. Kan? Yang ini ada dua tiga kaedah kita nak gunakan. Satu kaedah ni kita panggil kaedah cuba-cuba lah. Cuba-cuba kita akan buat dulu. Satu-satu kemudian kita akan tengok jawapan akhir kita. Saya tercantikkan jawapan akhir. Kan? Biasanya kaedah saya cuba saya akan gunakan pen yang halus dulu. Iaitu kita mungkin pakai pensel mechanical untuk buat analisis dia. Itu macam saya akan pakai pensel mechanical. Nombor satu. Ni kita buat lebih kurang dulu. Sini. Okay. Kemudian kita tengok dia punya graf dia y sama dengan cos 2x plus 1. Bila kita buat cos 2x plus 1, kita kena ingat yang ini adalah dia punya vertical punya apa uh, apa increment. Kan? Dia punya peningkatan secara menegak. Paksi y punya. Kan? Waktu kita jadikan dia plus 1 dulu. Okay? Jadi apa kita buat? Kita buat ni dulu. Ni dulu. Kita buat cos 2x dulu. Okay? Saya akan buat cos 2x dulu. Senang. Cos 2x saya akan letak dia punya tinggi dulu. Kurang. Kita nak bagi sama tinggi. Okay. Kurang macam tu. Kemudian ada dua graf cos. Kita nak buat dua graf cos. Jadi saya buat graf cos ni saya kena ada pedoman tak tadi. Ha, graf cos lagi ni. Ya, satu. Ni semua pakai mechanical pencil sebab kita tak nak dia pekat sangat. Graf cos lagi. Boleh tak? Macam tu. Okay. Ni saya akan pakai pensel 2B untuk buat graf cos lebih cantik sikit. Saya akan pakai ni. Ya. Juga juga pakai iPad nak. Tengok. Ha. Okay. Dapat graf cos. Kurang graf cos. Okay. Bagi dia pakai ni nanti nak kena padam lah. Macam ni. Dah dapat graf 2 cos tu. Sekarang ni kita akan letak dia punya koordinat paksi pula. Yang ni dah siap ni. Okay. Sini kosong. Sini satu. Sini negatif satu. Sini satu. Plus 1. Sekarang kita plus 1. Bila saya plus 1, apa jadi? Y kita kena plus 1. So, Y plus 1. Bila Y plus 1, yang ini akan jadi kosong. Yang ini akan jadi 1. Yang atas akan jadi 2. Nampak? Graf kita dah siap. Kita akan padam mana graf. Yang kita nak ubah sekarang paksi. Jadi paksi kita sekarang sini dah jadi paksi Y stay. Paksi X kita kat bawah ni. Nampak? Paksi X saja. Kan? Jadi yang mana kita nak padam? Yang tak pakai tu kita padam. Padam lebih kurang je. Kan? Sebab tu saya mau kena pakai masa kamu buat tu jangan tekan sangat. Saya pakai kelabu ni pun nampak lebih kurang je kan. Padam balik. Ini paksi asal. Kau akan jadi betul-betul tu. Okay. Yang ni saya padam macam tu.
Ish, dah habis kecil dah. Okey. Pakai pensel senang ni. Kamu biasanya tak ada buat macam ni. Kamu terus lukis je. Kamu dah cakap buat graf Y cos tu. Buat je terus curve tu. Okey. Next, kita dapat C. Kita kat sini adalah 2 pi. Dekat tengah ni adalah pi. This one 90 degree, pi over 2. 270, 3 pi per 2. Siap. Kita punya graf. Y sama dengan cos 2x tambah 1. Okey. Next saya kata. Seterusnya dengan menggunakan paksi yang sama, disolahkarkan 2 per dengan sec square x sama dengan x over 4 pi plus 1. Okey, kat sini kita kena letak apa saja dia bagi termasuk proven tadi. Kita ada. Yang kat sebelah ni saya akan gunakan y sama dengan cos 2x tambah 1. Dan yang asal dia adalah proven. 2 cos 2. Okey. Kita ambil kat situ letak 2 per dengan cos 2x plus 1 equal to sec square. Nampak? Semua kita letak. Kalau kita nak buat simultaneous equation. Yang pertama, kita tengok ni. 2 over sec square. Ni kita ambil pada sini. Jadi 2 over sec square sama dengan cos 2x plus 1. Nampak? Jadi kita boleh ganti kat sini adalah cos 2x plus 1. X per 4 pi. Okey. Kemudian kita boleh substitute y pula. Ni cos 2x plus 1 adalah y. Dapat equation kita straight line. Y equal to x over 4 pi plus 1. Selesai. Okey. Nak buat straight line equation. Bukan straight line equation pula. Straight line. Kita kena ada dua koordinat. Jadi x, y kat sini. Kita ambil kosong dulu. Kalau x kosong, y kita 1. Ujung sekali 2 pi. Apa jadi bila 2 pi? Kalau x 2 pi, 2 pi bahagi 4 pi, kita akan dapat 1/2 tambah 1, 1.5. Kita pergi plot dekat graf kita. Kan? Jadi 0,1 sini, 2 pi, 1.5 sini. Okey, kemudian sambungkan dari sini. Dah sambungkan. Ush, tengok, lari. Dah sambungkan, bulatkan dia punya solution. Solution adalah dia punya intersection. Dapat jawapan kita adalah 4 penyelesaian. Siap. Okey. Nampak tak? Okey, boleh teruskan soalan seterusnya. Ini apa? Differentiation. Okey. Nombor 6. Given curve. Itu dia bagi curve
Jadi kita dah ada y equal to negative 2x cube plus dengan 6x square plus 1 kat sini. Dia gradient function. Gradient function adalah dy dx. Terus buat dy dx tu. Jadi dy dx sama dengan negatif 6x kuasa 2 tambah 12x. Mudah dapat dua markah. Dia dua markah. Seterusnya dia nak apa? Turning point. Turning point. Coordinate of turning point. Turning point kita kena dapatkan koordinat. Turning point berlaku apabila dy dx equal to 0. Okay. Bila kamu buat dy dx equal to 0, kamu akan dapat dia punya x koordinat. Daripada x koordinat tu kamu substitute balik untuk dapatkan y. Okay. Kita akan dapat koordinat kita x, y. Terus saya macam tu. Jadi kita akan buat dy dx. dy dx equal to 0. Terus kita ambil negatif 6x squared plus 12x equal to 0. Kamu kena pakai kuadratik. Tak pakai kuadratik salah. Bila kamu pakai kuadratik, kamu akan dapat two answer. X equal to 0 and x equal to 2. 12, 6. 2. Bila dah dapat macam ni, kamu kena dapatkan y. Jadi kosong senang kita tengok. Kosong, jadi kita masukkan dekat y. Kosong kosong dapat 1. Jadi koordinat pertama kita adalah 0, 1. Lepas tu kita pergi cari ni pula. Y untuk 2. 2 tak boleh tongak pula. So, negatif 2. 2 kuasa 3. Tambah 6. 2 kuasa 2 tambah 1. Kita kira yang positif dulu. 1. 1 dengan 24. 25. 25. 8, 16. 25 tolak 16. 9. 9. Jadi koordinat kita kat sini adalah 29. Dua koordinat kita. Ini koordinat-koordinat untuk apa? Dia panggil turning point. Turning point. Okay. C pula bertanya. Kamu kena determine whether each of the turning point is a maximum or minimum. Okay. Kita nak tentukan dia minimum maximum, kita kena guna d2y dx square. Okay. Kalau kita dapat jawapan dia positif, maksudnya dia adalah minimum. Kalau dapat negatif, dia adalah maksimum. Jadi kita kena cari d2y dulu. d2y dx square adalah negatif 12x tambah 12. Okay. Jadi untuk koordinat pertama, 0, 1. Jadi masukkan x dia kosong. Jadi kita akan dapat negatif 12. Mana saya punya terus. D2y dx square kita adalah sama dengan 12. Jadi yang ini adalah minimum point. Minimum point. Okey, satu lagi adalah 29. Kita masukkan d2y dx square sama dengan negatif 12 kali 9 tambah 12. Asal kali 9 sorry. 9 tu y. X dia 2. Jadi kita akan dapat situ adalah negatif 24 tambah 12, negatif 12. Nampak? Negatif maksudnya apa? Maximum point. Itu cara kita nak tentukan sama ada dia minimum atau maksimum. Okey. Kita pergi pada soalan seterusnya. Ini simultaneous question. Agak menarik soalan ni. Sebab dia bagi dalam bentuk macam ni. Jadi apa kita buat? First kali substitute dulu. 2M. 2M adalah 2X tolak Y. Sama dengan N. 3X tambah 1. Sama dengan R. XY tolak 8. Jadi kat sini kita boleh dapat, ni boleh expand dia akan dapat 4x tolak 2y. XY tolak 8. Jadi kita akan pilih yang tengah.
Jadi bila pilih tengah, kita akan dapat pecah 2. Jadi yang pertama adalah 4x tolak 2y sama dengan 3x tambah 1. Sini kita dapat x sama dengan 2y tambah 1. Equation kita yang pertama. Kemudian yang ini kita akan ambil 3x tambah 1. XY tolak 8. Ini jangan simplify. Kamu hanya perlu substitute yang belah kiri ke sebelah kanan. Substitutekan x. Jadi akan jadi 3 2y tambah 1 tambah 1 sama dengan 2y tambah 1y tolak 8. Expand kita akan dapat 6y tambah 3 tambah 1. 2y kuasa 2 tambah y tolak 8. Kosong belah kiri sebab kuasa 2 belah kanan. Jadi 2y kuasa 2 tolak 5y tolak 4. Salah. Saya lagi sikit lah. 8, 4, 12. Tolak 12. Tu. Ambil calculator, factorizekan. Polinomial. Masuk 2, negatif 5, negatif 12. Jadi kita akan dapat X1, Y lah. Y kita akan dapat 4, seorang lagi kita akan dapat negatif 3/2. Kan? Jadi kita kena completekan pair kita, dapatkan X kita. Kalau 4, X kita sama dengan 2 kali 4 tambah 1 dapat 9. Kita ada pair kat sini. Yang ini, X sama dengan 2 kali negatif 3/2 tambah 1. Kita akan dapat negatif 2. Okey? Habis dah soalan ni. Ini 6 markah simultaneous equation. Semua pakai substitution method. Okey. Sekejap ni buat soalan ni. Nombor 7. Kita terus nombor 8. Oh, dah masuk. Kita dah masuk bahagian B. Bahagian B macam biasalah. Saya akan pilih linear law. Cantik linear law ni pun dulu. Kita buat table dulu. Bina satu jadual bagi nilai-nilai 1/y. Oh, dia suruh bagi. Kita kira dulu tau. Jangan buat terus. Kita kira dulu. Ambil calculator kira dulu. Buat kat bawah table asal dulu. Baru nanti kita buat table yang baru dulu. Mana? 1/y. 1/0.303. 3.3. Okey. 1/0.364. 2.75. 1/0.465. 2.15. 1/0.588. Dapat 1.7. 1/0.909. 1.1. Jadi last kali 1/1.818. 0.55. Okey. Kita buat jadual tu. Kemudian kita plotkan 1/y berlawan x dengan menggunakan paksi x 0.1, paksi y kita 0.5. Okey. Kita dekat bawah ni tu, buat jadual. Kita buat jadual. Untuk 1/y. Kita buat dulu lah. Kita buat 1/y. Jadi x dengan 1/y.
Okay, X 0.1, 2, 3, 4, 5, 6. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. Apa tak jadi lain? Okey. 1/Y kita adalah 3.3, 2.8. Bila dia 1/40, semua saya ambil 1/40 dia. 2.2, 1.7, 1.1, 0.6. Ini maksudnya saya seragamkan dia punya tempat perpuluhan kan. Terus kan. Asalkan tak ada nombor yang sama kita boleh buat. Kalau ada nombor yang bila kita bunda dapat nombor sama tak boleh. Kita kena tambah dia punya decimal places. Okey. Lepas ni kita boleh plot kat sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi CP part CX kita adalah 0.1. Paling besar 0.6. Cukup. Yang saya akan pakai sini. Okey, ni 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. Cukup. Okey, yang ini pula dia pakai skala dia adalah 0.5. Jadi 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0. Cukup ke? Cukup. Jadi saya akan pertama sekali 3.3. 3.3. 1, 2, 3. 3.3. Kemudian 2.8. 5, 2.8. Kemudian 2.2. 2.2 cantik straight ni. Okey, 1.7. 1.7. 1.1. 0.6. 0.6. Oh, cantik straight dia. Kan? Okey, kita buat garis. Saya ambil biasanya saya akan ambil koordinat yang pertama tu, Pak. Saya ambil koordinat pertama dengan koordinat yang terakhir. Kita test memang cantik tu. Koordinat pertama kena dengan yang terakhir pun kena. Okey. Saya ambil koordinat pertama dan terakhir. Jadi C saya kat sini nampak jelas C 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 0.5. Jadi C sama dengan 3.85. Okey. Jadi saya nak cari M je. M kat sini saya ambil koordinat M yang ni. Yang first 0.1 dengan 3.3. Yang last 0.6, 0.6. Jadi M sama dengan 3.3 tolak 0.6 per dengan 0.1 tolak 0.6. Kita kira terus dia punya.
negatif 5.4. T dah dapat. C. C 3.85. C 3.85. From graph lah. Okay. Dia dah dapat ni. Kita pergi dekat soalan dia terus. Soalan dia, dia bagi equation kat situ n over y. Dx plus 1. Okay. Kita akan tengok. Paksi kita adalah 1 per y melawan x. Jadi saya akan buat 1 per y dulu. Jadi n pindah ke sebelah akan jadi 1 per y sama dengan p per nx tambah 1 per n. Selesai dah. Dah dapat x, dah dapat y. Selesai. Jadi m kita tadi, from graph tadi adalah negatif 5.4. Manakala c adalah 3.85. Jadi saya akan kaitkan dengan yang ni. Manakala M saya, ni M. Ni M. Ini adalah M. Ini adalah C. Jadi kita kaitkan dia. Jadi, P over N equal to negatif 5.4. Tak sudah selesai. 1 per N sama dengan 3.85. Yang ni boleh selesai. Jadi, N sama dengan 1 per 3.85. Calculator lah. Dapat kat situ N sama dengan 0.2597. Siap N. Okay. Dapat N masuk sini. Jadi P sama dengan negatif 5.4 darab dengan N kita 0.2597. Dapat P. Dapat P sama dengan negatif 1.4024. Siap. Soalan ni. Okay. Bukti dengan N. Soalan ni. Last sekali adalah X 0.38. Dia nak nilai Y. Okay. Yang ni question kita dah buat. Next sekali. Kita terus pergi dekat X 0.38. Yang kita graf. X 0.38. Kita buat putus-putus. Kena kat graf. Bila kena pantul, kena reflect kat si Y. Kita dapat. Okay. Sini adalah 6, 7, 8. Jadi kita dapat 1.8. Okay. Jadi kita pergi dekat soalan kita balik. Sini. Untuk nombor 2. X sama dengan 0. Itulah. 38. 0.38. Kita dapat paksi kita 1 per Y. Paksi kita bukan cepat. Bukan Y. Paksi kita 1 per Y. Dapat 1.8. Soalan nak Y. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 1 per 1.8. Ini kalkulator. Dapat jawapan Y sama dengan 0.5556. Okay. Ini antara soalan yang wajib kamu jawab lah. Kamu kena pilih. Linear law. Ini antara yang senang lah nak dapat markah. Walaupun jalan kerja dia banyak benda nak kena buat sikit. Okey. Seterusnya, pilih satu soalan lagi. Seterusnya saya akan pergi tengok equation of the proof. Atau macam best ya. Nombor 9 tu. Nombor 9 ya. Darjah 9 menunjukkan sebahagian daripada lengkung Y sama dengan Fx melalui titik 1, 3.
Okey, lengkung itu punya fungsi keturunan 2x. Fungsi keturunan gradient function ada kaitan dengan soalan tadi. Jadi maksudnya kita dapat dy dx. dy dx equal to 2x. Okey. Soalan pertama dia nak equation of the curve. Formula equation of the curve adalah y sama dengan integration dy dx. Ini formula untuk equation of the curve. Kita boleh buatlah. Y sama dengan integration 2x. Sini kita akan dapat 2x square over 2 plus c. Ini kita akan dapat x square plus c. Kita kena dapatkan c. Masukkan koordinat q kita tu. Jadi y kita 3, x kita 1. Okay, jadi kita akan dapat c kita sama dengan 2. Jadi equation of the curve kita adalah y sama dengan x square plus 2. Siap. Itu cara kita dah buat equation of the curve. Saya tengok, equation of the curve ni senang dia buat ni. Kan? Area of shaded region. Area of shaded region. Area biasanya, kita ada dua pilihan nak buat paksi Y atau paksi X kan. Biasanya kita akan buat, kalau dia mengecap macam ni, kita akan buat terhadap paksi X. Kalau dia C, kita akan buat terhadap paksi Y. Macam tu. Ini bentuk dia part of U. Jadi saya akan buat area dia terhadap paksi X. Dia terhadap paksi X, kita kena tambah garis sikit sini. Sebab area bila kita buat, kita akan dapat area under the graph. This one is under the graph. Yang ni bila kita buat integration, okay, ikut curve kita adalah x square plus 2. Nampak? Daripada mana? Daripada 0 pergi ke 1. Untuk x kan? Kita akan dapat luas bawah tu. Bukan luas kawasan berlorek. Macam mana luas kawasan berlorek? Petak tolak tu. Jadi, luas kawasan berlorek, luas kawasan berlorek sama dengan ada kotak, selukis je, tolak dengan curve kita. Curve kita yang mana? Yang bawah tu. Betul macam ni. Ini kita buat. Okey. Saya bawa ke sebelah. Saya tulis Yang ni kotak kita ni adalah lebar dia 1. Tinggi dia 3. Kita tengok koordinat tu kan. Yang ni 0,1. Saya dah tunjuk lebih kurang. X square plus 2. 0,1 X square plus 2. Kita pergi kat sebelah. Copy dulu. Kenapa orang lain? Ya. Lain di copy, lain dapat. Copy. Jadi, area of shaded region ni kita akan dapat luas kotak adalah 3 kali 1. Dapat 3. Tolak dengan integration 0 ke 1 x square plus 2. Jadi kita akan dapat sini 3 tolak dengan ini kita buat integration ni ada kotak. Kita akan dapat x kuasa 3 per 3 tambah dengan 2x 0,1 kena substitute. Okay. Jadi saya tak buatlah semua. Kita pakai kalkulator je zaman sekarang ni. Terus pakai kalkulator je. Dalam kerja dah tulis. Integration x squared plus 2. From 0 to 1. Jadi kamu akan dapat situ adalah 7 per 3. Jadi jawapan kita adalah 3 tolak 7 per 3.
dapat 2/3. Siap. Ini adalah luas kawasan berlurik. Kita lukis. Dia macam tadi kita buat split measure pun sama juga. Bila nak cari luas, kita lukis. Kita nampak caraan dia. Okey. Next. Cari isi padu kisaran volume of revolution. In term of pi. Ni kita tengok betul. Dia nak volume. In term of pi. Kemudian yang penting ni. 360 y-axis. Bila kita dia pakai y-axis, automatic kita punya volume kita, formula kita akan dapat pi integration. Kemudian yang ini kita dy, sini kita kena ambil x square. Tengok. Sebab apa dy? Sebab dia nak y-axis. Jadi kita pergi tengok, ada tak x square? Ada. Senang soalan ni. Sebab kita ada equation kita, y sama dengan x square plus 2. Jadi x square kita adalah sama dengan y minus 2. Dah boleh substitute lah. Dapat lah. Dapat kat sini, volume dia, pi integration y minus 2. Daripada mana? Kita tengok paksi y. Paksi y kita kena tengok daripada tadi kita dah kira berapa c dia. 2 sampai 3. Paksi y jangan salah ambil. Paksi y 2 sampai 3. 2, 3. Okey. Terus kita buat integration sikit. Buat kotak je. Sini letak y squared over 2 minus 2y. Tutup. Letak 2, 3. Tekan kalkulator. Daripada 2, 3. 2 sampai 3. Kita dapat 1/2. Jawapan kita, volume kita adalah 1 over 2 pi. Habis. Okey. Dia macam lebih kurang macam ni. Apa kita punya area tadi? Ni antara soalan macam ni boleh buat ni. Integration, differentiation. Kita kena tahu apa nak kena buat. Markah 10 kan? 10. Ini memang untung lah tahun lepas pelis. Kan? Tahun ni tak tahu macam ni. Okey. Kita pergi tengok seterusnya sebelah. Vektor. Okey, vektor dulu. Saya pergi label dulu. Vektor biasa kita label dulu. Diagram 10 show a parallelogram A, B, C, D. Point P lies on the straight line BC and point Q lies on the straight line AD. Straight line CQ is extend. Dia bagi equation ni kita kena keluarkan. Baru nampak tak ada nampak. CQ sama dengan 2QR. Kemudian labelkan dia. Ratio nanti. CP sama dengan 6U. CP sini CP. CP sama dengan 6U. CD V. Okey. Next. Dia bagi ratio kat situ. Dia bagi BP PC. BP PC. 1/3. Jadi BP per PC tukar jadi fraction 1/3. Kita dah ada PC. Kita ada PC. Jadi BP kita sama dengan 1/2. PC kita adalah 6. Ini dapat 3. 6U. Dapat 3U. Jadi kena ikut arah betul Ini arah sini dia. Ini adalah ratio dia 1/3. 1/2 pula. 1/3. Patut saya rasa macam pelik Saya 3U. 2U saja. 2U. Okey, nak panah arah yang sama Next dia bagi AQ
QD. AQ dengan QD. Wah, boleh juga. Kan? AQ dengan QD nisbah yang sama. Kan? Dah lah selari. Kemudian dia bagi nisbah dia pun sama. Jadi nilai dia akan dapat sama. Ha. Sebab ratio dia sama, nilai dia sama. AQ, QD. Jadi sini akan dapat 6U juga. Ini akan dapat 2U juga. Sebab apa? Dia bagi selari. Parallelogram. Parallelogram atas bawah mesti sama. Dan dia bagi ratio dia pun sama. Ya, senang. Okey. Next soalan dia kita cari CQ. CQ sama dengan C nak pergi ke Q. Ada jalan cantik. CD ya. Saya pakai CD, jalan CD tambah DQ. Jadi CD adalah V. Baru tak ombak. Tadi kat atas kat jawapan ni. DQ adalah sama dengan 6U. Siap. Okay. PA pula. PA mana PA? P nak pergi ke A. Pun ada juga. Sebab ni parallelogram. Jadi sama ni. Senang soalan ni. PB tambah BA. Jadi kita dapat PB kita adalah 2U. BA kita V. Siap. Okay. Ni berapa markah agak-agak ni guys. Ni aku rasa dia dapat lebih 2 markah lah. And next dia kata show that PAR collinear. PAR collinear. Bila kita nak show that collinear, sebab kat sini je, kita kena pastikan segaris je dulu. PAR. Okay. Dan tak payah pakai garis kat atas, kita buat sini. Jadi kita perlu, kita dah ada PA. Jadi satu lagi kaitan, mungkin saya akan cari PR. Boleh dapat PR tak? PR. Oh, PR susah. Kalau kita dapat AR, AR pun susah. Kan? Jadi kita letak PR. PAR adalah segaris. Okay. Oh ni. Cik baik tulis. Tak ada kaitan dengan R. Kita tengok CQ sama dengan 2QR. CQ sama dengan 2QR. Okey. Jadi kat sini saya ada CQ. Kita dah ada CQ. Jadi kita boleh cari QR. Kita boleh pakai kan. Okay. Cari QR. Kat sini QR sama dengan CQ bahagi 2. CQ. Mana CQ kita? Okay. Jadi 1/2 QR. 1/2 CQ. QR sama dengan 1/2 CQ. Kita masukkan 1/2 CQ adalah V tambah 6U. Jadi kita akan dapat 1/2 V tambah 3U. Okey, bila kita dah dapat QR, bolehlah kita buat sama ada nak buat PR ataupun AR. Mana-mana pun boleh buat. Tak ada masalah dah. Okey, saya akan buat AR. AR pun boleh. Jadi AR adalah sama dengan AQ QR. AQ tambah dengan QR sama dengan AQ negatif 2U. QR kita dah ada QR ni. QR sama dengan 3U tambah 1/2V. Jadi kita akan dapat kat sini U tambah 1/2V untuk AR. Okey. Bila dah dapat AR, kita boleh kaitkan dengan PA. Untuk jadikan dia, tentukan sama ada dia collinear. Macam mana nak kita kaitkan? Kita pakai formula collinear, lambda. Jadi, saya boleh buat PA is equal to lambda AR. Tadi sebab tu kita boleh ambil siapa-siapa. Sama ada nak ambil PA ke, nak ambil AR ke, nak ambil PR pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kena arah yang sama.
Jadi saya isi PA saya dalam bentuk vektor. Jadi PA adalah 21 lambda, AR pula adalah 1/2. Cantik, ratio dia dah sama. Dapat jawapan kita. So, lambda yang pertama atas, jadi 2 sama dengan lambda. Dah siap, 1 tak payah tulis. Yang bawah, 1 sama dengan 1/2 lambda. Jadi, lambda dapat 2 juga. Sama maksudnya, terbukti. Jadi, proven. Untuk kolinier. Dia je kat situ. Ini untuk kita nak proofkan kolinier. Kolinier cara proof dia kena guna formula parallel ataupun kolinier. Itu lambda. Tapi kita kena dapatkan relation dia. Relation tu yang pakai yang panjang ni. Nak dapat relation dia. Okay. Jadi seterusnya B. Maklumat dah banyak. Jadi dia bagi kat situ U sama dengan negatif 3I. V sama dengan negatif 2I tambah 5J. Express PA in term of I and J. Ini PA. Sini dia PA. PA is equal to 2U tambah V. Jadi kita hanya buat substitute je. Now, saya buat macam ni je. U 3I. Negatif 3 kosong. Tambah dengan V. Negatif 2, 5. Kita akan dapat negatif 6, negatif 2, negatif 8, 5. Jadi jawapan kita adalah negatif 8I tambah 5J. Pengiraan dalam bentuk vektor senang. Dalam bentuk vektor, kolom vektor. IJ jawapan last. Sebab soalan dia nak dalam IJ kita buat last. IJ. Okey. Kemudian dia nak vektor unit. Vektor unit kita kena ada magnitude dulu PA. Magnitude EA is equal to set ambil negatif 8 square plus 5 square. Jadi kita dah dapat situ set 89. Kita dapatlah vektor unit. Vektor unit PA simbol dia PA macam tu. Sama dengan kita punya vektor kita negatif 8I tambah dengan 5J per dengan dia punya magnitude. Siaplah kita punya vektor unit. Okey, ini jawapan untuk B2. Sorry. B1. B1 sini, yang ni vektor unit B2. Okey. Boleh untuk malam sampai sini dulu. Nanti kamu tengok dah, tengok mana-mana yang kamu nak cuba buat, nak tapi perlis saya rasa sekolah, kalau sekolah perlis dapat ni. Soalan ni mesti dapat ni. Cikgu pun mungkin dah pernah bagi. Okey. Jadi sampai kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama-sama.